Hai korang, jom masak daging perap sedap. Ini cara masak selain dari digoreng dalam minyak yang banyak. Bahan-bahan dan cara menyediakannya sangat mudah. Perap daging selama 6 jam atau lebih. Dengan semua bahan ini kecuali minyak. 1/2 sudu kecil serbuk ketumbar, lebih kurang 1/2 inci halia dikisar, hiris atau dicincang. 1/2 sudu kecil serbuk cili atau paprika. 3 ulas bawang putih dihiris atau dicincang. Garam secukup rasa, sedikit serbuk perasa jika suka. Panaskan minyak, butter atau margarin. Masukkan daging, 1/2 cawan air, biarkan mendidih dan tutup. Masak sehingga lebih kurang 1/2 jam atau lebih sehingga daging lembut. Pastikan daging tidak hangus dan tambah air bila hampir kering. Okey, dah siap untuk dihidangkan. Jika suka, bolehlah hiaskan dengan bawang holan